Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi kita bertemu dalam rancangan Sehari Semuka di TikTok Hilwan Madani, dan insya-Allah pada pagi ini sahabat-sahabat semua kita akan masuk kepada muka surat 96. Muka surat 96, episod yang ke-96 bersama dengan saya Ustaz Ibni dalam rancangan Sehari Semuka. Alhamdulillah, tuan-puan, sahabat-sahabat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar tuan-puan semua? Boleh saya tahu daripada mana anda menonton live saya pada pagi ini? Mungkin ada sahabat-sahabat yang baru sahaja berkenalan dengan kita, baru sahaja nampak ataupun baru sahaja lalu notifikasi ataupun rancangan live kita Sehari Semuka pada pagi ini. Jangan lupa kepada yang baru sahaja lalu, baru sahaja bertemu dengan TikTok Hilwan Madani ini, jangan lupa untuk tekan button follow supaya tuan-puan semua dapat notifikasi daripada kami setiap kali kami buat rancangan live ini, insya-Allah. Alright, Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masuk. Jangan lupa tuan-puan, sebelum kita mulakan bacaan Al-Quran kita pada pagi ini, ya, bacaan Al-Quran berserta dengan kupasan hukum-hukum tajwid sebanyak semuka. Jangan lupa bantu saya tekan button share di bawah ini, ya. Terima kasih kepada yang dah tekan button share. Yang belum tekan button share lagi, boleh tekan button share di bawah ini. Ya, semakin ramai yang share, semakin ramai yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini, insya-Allah. Di samping tap screen, di samping share, kita dengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita mulakan pagi kita dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Baik tuan-puan, jom kita mulakan pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya dah share, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang share. Yang belum share lagi boleh tekan button share, ya. Yang dah follow, terima kasih kerana follow kami. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita, persahabatan kita ini akan terus kekal, akan terus mendatangkan manfaat kepada kita, apatah lagi berkenaan dengan ilmu Al-Quran, insya-Allah. Okey, baik, 71 mata memandang sekarang ini. 71 mata memandang, tuan-puan, lakukan tindakan kita. Yang pertama, tap screen. Yang kedua, boleh tekan button follow di bawah ni, ya. Boleh tekan button follow di bawah ni, insya-Allah. Suraya Al-Husna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya nak bacakan. Hari ini kita masuk kepada muka surat 96, juzuk yang ke-5 lagi, dan juga surah An-Nisa, insya-Allah. Baik, kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. Wastaghfirillah. Huruf sini hamzah wasal. Hamzah wasal hukumnya adalah ketika wasal dia tidak berfungsi. Hamzah wasal ini berfungsi hanya ketika berada di permulaan bacaan sahaja. Ya, Bunga Mawar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Nurizan, terima kasih bersama dengan kita pada pagi ini.
Okey, kita bincang pada hamzah wasal. Hamzah ni dia ada banyak nama. Yang pertama adanya hamzah wasal, yang kedua adanya hamzah apa lagi? Hamzah wasal lagi. Hamzah qata' satu lagi. Nama dia hamzah qata', itu berbeza hamzah wasal dan juga hamzah qata'. Hamzah wasal apabila berada di tengah kalimah tidak dibaca, terus pergi kepada huruf sin. Okey. Baik, ghain pula, huruf ghain kat mana makhraj bagi huruf ghain? Puan Yah Latif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat semua, hari ini kita masuk pada muka surat 96. Yang ada Al-Quran boleh buka Al-Quran, yang tak ada Al-Quran boleh tengok saja di skrin saya ini, insya-Allah. Wastaghfirillah, huruf ghain, dia tempat dia sama dengan huruf kha. Ya, kalau silap tempat boleh jadi setengah orang tu baca ghain dengan kha. Wastaghfirillah, kena baca dengan ghain. Wastaghfirillah. Kalimah Allah dibaca dengan panjang. Hukum di sini kita boleh follow hukum mad arid lis sukun. Sebab apa? Sebelum huruf ha ada alif kecil yang disembunyikan pada kalimah Allah. Sambung. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima. Man ka, nun mati bertemu dengan huruf kaf, ikhfa haqiqi. Apa maksud ikhfa? Maksudnya kita kena sembunyikan. Dari sudut bahasanya, ikhfa bermaksud sembunyi, khafi bermaksud kecil, ataupun kita panggil syirik khafi. Syirik khafi ni syirik yang tersembunyi, syirik yang kecil, kan? Syirik yang kecil. Kalau ikhfa hakiki daripada perkataan khafi juga tu, sembunyikan huruf nun ini. Jangan kita letakkan makhraj kita pada makhraj nun. Kita kena pergi kepada makhraj kaf. Man kana, M-A-N-G. Kemudian kita nipiskan huruf kaf. Khawanan, waw ini salah satu sifat daripada lim. Bila lim ni kita sebut dia dengan cara lembut lah. Jangan jangan kita sentap dia pula. Jangan kita kasarkan dia bila sebut. Khawanan athima. Khawanan athima. Boleh? Baik, ayat seterusnya. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لا يرضى huruf ra. Huruf ra kat mana makhraj dia? Hujung lidah. Permukaan hujung lidah. Dia bukan hujung lidah saja. Kalau ni lidah kita, huruf ra ni adalah di sini. Permukaan atas, bukannya di hujung betul-betul. Ya, bukan di hujung betul-betul. Ni lidah saya. Lidah kita, bukan lidah saya, lidah kita. Ra ni di atas ni, di bahagian atas. Dia ada bahagian tepi. Kalau macam lam ni tepi. Lam. Tarfu hafatul lisan. Ini huruf lam. Kalau ra di atas. So, bila kita cuba kita angkat lidah kita. Cuba kita angkat lidah kita, sentuh bahagian atas ni kepada langit, dekat dengan kursi. Kita akan rasa. Cuba rasakan. Okey, ra tu di situ, ra bahagian atas. Sebab tu jangan kita gulungkan lidah kita ketika menyebut huruf ra. Boleh. Dia bahagian atas. Bahagian atas. Dan ditebalkanlah sebab huruf sebelumnya berbaris di atas. Sini kena baca dengan isti'la, kena tebalkan huruf ra. Bukan isti'la. Dalam tebal ra kita tak panggil isti'la. Tebal ra dia panggil apa? Siapa tahu boleh komen di ruang komen. Tebal huruf ra. Kalau isti'la tu huruf isti'la. Huruf ra tidak termasuk dalam kategori huruf isti'la. Huruf ra tidak termasuk dalam kategori huruf isti'la. So, apakah nama bagi tebalnya ra? Alhamdulillah ada yang komen tafkhim, betul.
tafkhim. Ra ni dibaca dengan tafkhim. Lawan kepada tafkhim adalah tarqiq. Sebab apa ra ni tak termasuk dalam kategori isti'la, sedangkan ia tebal juga. Kenapa? Huruf ra tidak termasuk dalam kategori isti'la. Kalau huruf isti'la tu ada 7 semuanya. Khussa, dautin, qid, ada 7 semua. Tapi huruf ra tidak termasuk di dalam perbahasan huruf isti'la. Menarik untuk kita perhatikan. Ada sebab kenapa huruf ra ni tidak dimasukkan ke dalam perbahasan huruf isti'la. Yang pertama, yang tahu boleh komen, yang tak tahu lagi boleh komen juga sebagai maklumat kepada kita. Yang pertama, kenapa? Puan Suraya tak apalah, dia tahu sebab saya dah terangkan setiap kali kelas. Bagus Puan Suraya, kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Sebab tebal pada ra ni dia tak kekal. Tebal pada ra dia tak kekal. Okay, tebal pada ra tak kekal. Tapi kalau tebal pada huruf 7 yang isti'la tu, khussa, dautin, qid tu, sama ada dia baris bawah ke, sama ada dia mati ke, sama ada dia tanwin ke, selama-lamanya dibaca dengan tebal. Itu isti'la, sifat yang melekat pada huruf tersebut. Sifat yang ada pada huruf tersebut. Tapi ra ni tengok kepada keadaan. Sebab tu dia tidak termasuk dalam kategori isti'la. Tidak termasuk dalam kategori isti'la. So dibaca, kadang-kadang dia baca dengan tebal, kadang-kadang dia baca dengan nipis. Kadang-kadang ketika wasal tu tebal, tapi ketika berhenti dibaca dengan nipis. Ni huruf ra. Sebab itulah hukum ra ini dia agak complicated sikit. Agak complicated. Banyak perbahasannya. Apatah lagi ketika waqaf. Ketika waqaf, bila sambung baca tebal, ketika waqaf dibaca dengan nipis. Itulah huruf ra. Di sini kena baca dengan tebal. Ma la yarda, bukan yar. Yar itu nipis. Yar, kita bulatkan mulut. Nak bantu kita baca dengan tebal huruf ra, kita bulat sikit mulut. Ma la yarda minal qaul. Al-qaul mad, apa tu? Madlin. Dibaca dengan madlin di sini. Qaul. Yang panjangnya apa? Yang panjangnya u. Ya. Yang panjangnya u. Qa ni satu harakat sahaja. Minal qaul. Wu tu yang panjang, ya. Dia berbeza dengan hukum mad ke apa? Hukum mad arid lis-sukun. Kalau mad arid lis-sukun ni huruf sebelumnya kita kena panjang. Kan? Contoh Ar-Rahmanir Rahim. Hi tu kita kena panjang. Yang ni u ni kena panjang. Minal qaul. Okay, wu ni kena bulat lah. Kita baca waw mati ni kena mulut kita kena muncung. Lam ni kena tarik balik. Minal qaul. Sampai huruf lam kita tarik balik. Pergi kepada sebutan asal lam. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Huruf ain secara tepatnya yang pertama di tengah halqum. Okey, huruf ain secara tepatnya di tengah halqum. Dan yang kedua, jangan baca keluar melalui rongga hidung. Jangan baca keluar melalui rongga hidung. Terima kasih Rera bagi gift bunga ros pagi ni. Terima kasih. Yang nak bagi gift sangat-sangat dia alukan. Tapi setengah orang tu dia tak tahu macam mana nak dapatkan gift tu kan. Kena beli gift sebenarnya tu. Gift tu kena beli. Kalau saya sebelum ni saya buat live, gift tu orang bagi, saya bagi balik kat orang. Saya tak pernah beli pun gift ni. Bila saya buat live sebelum ni, orang bagi kat saya, kumpul, kadang-kadang dapatlah dalam $10 kan. Kita pun tukar balik kepada gift, kemudian kita bagi kat orang balik. Tak guna pun kita bagi kat orang balik. Okay. Siapa tu? Saya minta tolong doakan saya, Siti Nur Aisyah Ramadhaniyah 5A SPM kejap lagi. Kenapa nak 5A? 9A lah. Kan sekarang 9A. Kita doakan adik Siti ni bagus, pagi-pagi dia dengar mengaji dulu, mengaji Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat keputusan baik lah hari ni, keputusan SPM. Kita doakan sama ada keputusan itu baik ataupun tak baik untuk kita, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sisi Allah tidak ada yang tidak baik, semuanya baik-baik belaka. Ya, mungkin kita sahaja yang tidak nampak sekarang ini. Baik, sambung. Okey, huruf ain yang pertama tengah halqum, yang kedua jangan naik ke hidung, ya. Cara nak tahu naik ke hidung macam mana? Tutup hidung lah. Tutup hidung, kemudian kita baca latih huruf ain ni sampailah tidak ada suara yang bergetar keluar melalui rongga hidung. Itu huruf ain, ya. Sambung. Ha antum haula'i jadaltum
جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. Tanda merah ni berhenti ni, kita boleh berhenti sambung depan dia. Ad-dunya izhar mutlak. Izhar mutlak maksudnya nun ini dibaca dengan izhar, bukan izhar halqi. Ya. Kenapa dibaca dengan izhar di sini? Siapa tahu? Kenapakah kalimah ad-dunya dibaca dengan izhar? Dia ada 4 kalimah semuanya. Ya, dia ada 4 kalimah semuanya. Siapa tahu boleh komen? Saya tak nak bercakap bersorangan. Assalamualaikum Ustaz, doakan kami batch 07 dapat result SPM hari ini dengan cemerlang. Ramai juga yang SPM, yang anak-anak muda yang menonton live mengaji ni. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini cemerlang belaka. Result macam mana pun, insya-Allah, selagi mana pandai baca Quran, insya-Allah cemerlang belaka. Insya-Allah. Kita tak nak result cemerlang tapi baca Quran tak boleh. Yang penting kita baca Quran, kita jaga solat, kita jaga hubungan kita dengan mak ayah kita. Itu sudah menjadi keputusan yang cemerlang kepada kita. Nun mati dan ya ada satu kalimah. Ya betul lah, nun mati dan ya dalam satu kalimah. Tapi kenapa dibaca dengan izhar? Sedangkan kalau ikutkan hukum nun mati bertemu dengan ya, di nun mati bertemu dengan ya ini hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Tapi kenapa di sini pada kalimah dunya, pada kalimah bunyan, pada kalimah sinwan, pada kalimah qinwan tu dibaca dengan izhar 4 huruf tersebut? Kenapa dibaca dengan izhar, tak baca dengan idgham ma'al gunnah? Cucu pun tunggu result juga tu. InsyaAllah najah semuanya, berjaya semuanya insyaAllah. Hari ni keputusan SPM. Kita ni yang dah lepas lama ni tak ada itu sangat dah. Okey, baik. Kenapa saya nak tahu jawapan daripada anda semua ni? Okey, yang pertama kenapa? Kerana begitulah Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan, Nabi terima daripada Jibril pada kalimah ini dibaca dengan izhar. Dibaca dengan izhar. Kalimah ini dibaca dengan izhar. Kenapa dibaca dengan izhar? Sepatutnya dibaca dengan idgham. Hanya 4 kalimah ini sahaja. Maka Nabi terima daripada Jibril dengan bacaan di sini adalah izhar. Maka ulama pun ulama pun dia cari nak bagi izhar ni, nak bagi nama apa izhar ni. Kalau sebut izhar halqi, nun mati bertemu dengan huruf halqi. Maka ulama pun keluarlah keputusan. Setelah bincang ijtihad ulama, sebutlah di sini pada kalimah 4 ini izhar mutlak. Dinamakan izhar mutlak, tidak terikat dengan mana-mana hukum. Hanya special kerana Nabi baca begitu pada kalimah ad-dunya, bunyan, dunya, sinwan. Qinwan satu lagi. Ada 4 semua tapi tepat dia banyak, cuma 4 kalimah ini sahaja. Dunya ni banyak lah kan. Dia tak jumpa huruf halqi. Okey. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ su'an. Su ada tanda kening, nampak tanda kening ataupun tanda ombak, bacaannya 4 ataupun 5 harakat. Okey, an tanwin yang selari, nampak tanwin selari dibaca dengan izhar. An mad muttasil, betul. Mak wajib muttasil. Au bacaan lin, bukan mak lin, bacaan lin satu harakat sahaja di sini. Au, ya, muncungkan mulut. Yal, ini tebal. Ini tebal hakiki ni. Tebal selama-lamanya sebab termasuk dalam kategori hukum isti'la. Yal, huruf dha keluarkan sedikit lidah, jangan lidah di dalam. Ya, keluarkan sedikit lidah. Bila kita sebut huruf dha, maka kita kena keluarkan sedikit lidah. Okey? Keluarkan sedikit lidah. Okey, jom kita tengok di manakah makhraj huruf dha. Seperti biasa, saya nak tunjukkan buku Talaqi Tajwid Express kepada anda semua. Ya, di sini kita ada panduan untuk mudah memahami istilah-istilah dan juga kita ada siap QR code dan juga video untuk sebutan hamzah, huruf ha, huruf ain ini dengan betul. So, apa dapatkan buku ni, kemudian scan sahaja QR code. Jom saya nak tengok hukum huruf dha sebenarnya. Saya nak tengok huruf dha.
Huruf dha kat mana? Huruf dha ni sini makhraj dia. Dia termasuk dalam kategori makhraj lisani. Bahagian satu tu hujung gigi seri atas, hujung lidah kena pada gigi seri atas. Muka surat 83. Jom kita tengok. Muka surat 83. Tuan-puan dapatkan buku ni. Tuan-puan terus huruf dha ni scan saja kat sini, insya-Allah akan dapatlah video penerangan berkenaan dengan huruf dha. Jom kita tengok huruf dha. Yang pertama, keluarkan lidah ni huruf sa yang pertama. Yang kedua huruf zal. Ni semua yang kena keluarkan lidah tuan-puan. Yang ketiga huruf dha. Kat mana huruf dha? Hujung lidah dengan hujung gigi seri atas dipanggil sebagai lithawiyah. Lithawiyah ni bahagian gigi. Sebab gigi kita ni ada banyak bahagian Ada yang nawajiz, ada yang nama dia gigi gerahang tu. Addu alaikum bin nawajiz. Bin nawajiz ni gigi gerahang lah. An-nawajiz adalah hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi sebut addu alaikum bin nawajiz. Pegang Quran dengan hadis ni dengan gigi gerahang. Nak sebutnya kena berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi di akhir zaman ni. Jadi huruf dha ni hujung lidah kena pada hujung gigi seri atas. So kita kena keluarkan lidah kita. Tiga huruf ni kena keluarkan lidah. Kemudian kita ada sifat apa dia? Sifat dia adalah isti'la, menaik. Satu lagi itbaq. Itbaq, menaik dan juga itbaq. Isti'la ni apa benda? Apa yang menaik ni? Yang menaik ni pangkal lidah dah. Ni bahagian pangkal lidah. Yang menaik pangkal lidah. Itbaq ni tertutup. Tertutup apa? Tertutup rongga. Rongga kita tertutup apabila kita menyebut hukum ataupun menyebut huruf-huruf isti'la, terutamanya huruf ta. Terutamanya huruf ta. Okey tuan-puan. Kejap. Saya nak share kepada tuan-puan semua. Nampak saya punya beg kuning tu sebagai tanda sokongan anda, support anda kepada kami. Bolehlah usah-usah tengok-tengok dulu buku Talaqi Tajwid Express. Siapa-siapa yang nak dapatkan buku ini boleh tekan beg kuning. Dan istimewanya kepada anda semua, kita pada 24 hari bulan Mei nanti kita akan adakan seminar Talaqi Tajwid Express ataupun seminar makhraj dan juga sifat huruf. Seminar makhraj dan juga sifat huruf. Siapa-siapa beli buku ni anda layak untuk menyertai seminar. Anda layak menyertai seminar pada akhir bulan Mei nanti. So bolehlah dapatkan buku ini di TikTok kami. Saya nak tahu juga berapa tuan-puan dapat tu. Di beg kuning tuan-puan tu ada berapa hukum, ada berapa ringgit yang TikTok offer tu. Kalau ikutkan RM25, mungkin ada orang tu RM23. Dapat diskaun daripada TikTok. Yang dapatkan, alhamdulillah, tunggu sahaja kelas kita. Sambil-sambil tunggu tu boleh check lah. Boleh belajar scan QR code ni, belajar cara-cara nak sebut huruf-huruf yang ada di dalam buku ni. Sekali dengar, kita tunjuk sekali dengar bahagian-bahagian pun ada. Kan, bahagian mana tadi? Kita siap tunjuk dengan bahagian-bahagian rongga kat mana. Siap ada gambar lagi. Kita siap ada gambar lagi dan penjelasan. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa pada Allahumma salli ala Muhammad 20 something lah pada hari Sabtu bulan Mei, akhir bulan Mei. Okey, baik, kita sambung ni huruf dha ya. Yal nak tebal. Yal, kalau yaz itu huruf zai. Jangan tertukar. Dia nak dekat-dekat tu semua tu. Okey, sambung. ثم يستغفر الله يجد الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ومن ya nun mati bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah. Nun ni makhraj nun pergi kepada huruf ya. Jadi bila kita sebut ma terus pergi kepada makhraj huruf ya, nun ini kekal di hidung sahaja. Sifat gunnah kena ada. Wa may bila kita dengung makhraj kita berada pada huruf ya, ya. Makhraj berada pada huruf ya. Yak huruf kaf tahan dulu kemudian lepaskan angin. Yak lepaskan angin tu angin yang sedikit percikkan sahaja.
Okey. Yaksib qalqalah di sini, qalqalah sughra. Ithman fa innama yaksibuhu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakima. Hakima ma'iwat. Wa man yaksib khati'atan aw ithman. Semula. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ini keluarkan lidah juga. Wa ismam mubina. Ismam tutup mulut, idgham ma'al ghunnah. Fadlullah, patut dah. Tinggal. Walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu lahammat ta'ifah. Fadlullah huruf dad, tepi lidah, jangan qalqalahkan dia dan kena tebalkan, ya. Kena tebalkan. Kemudian pada kalimah ta bertemu dengan ta ni, apakah hukum di sini tuan-puan? Ni jarang-jarang jumpa ni hukum ni. Siapa tahu hukum ni? Siapa tahu hukum ni sila beri komen tuan-puan. Puan Samsinar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bantu kami. Tekan button share. Yang belum tekan lagi boleh tekan. 13 orang sahaja yang share tu. Yang menonton 60 lebih. Mungkin ibu-ibu kita tak tahu macam mana nak share tu. Tekan button share, kemudian copy link. Tekan button share tu yang ada panah tu sebelah kanan tu kan. Tekan button share, kemudian copy link. Bila copy link tu akan dapatlah. Akan dah dikira share lah tu. Ya. Cuba buat seorang satu nak tengok. Tapi kita dah nak habis dah kelas kita. Setengah jam sahaja, satu muka surat sehari. Okey. Apakah hukum di sini? Mana ni pen saya ni? Okey. Lahammat ta'ifah. Lahammat ta'ifah. Ta bertemu dengan ta. Idgham mutajanisaini. Terima kasih Kak Su. Kak Su ni bukan biasa-biasa ni. Jawapan tu sentiasa betul Idgham mutajanisaini. So ta ni ada fungsi tak ta ni di sini? Tuan-puan, ta ni ada fungsi ke tak ada? Terima kasih yang dah share tu. Yang tag screen alhamdulillah 9K ini. Okey, jadi ta ni ada fungsi ke tak ada? Ta ni tidak ada fungsi. Tidak ada fungsi. Daripada mim ni terus pergi kepada ta. Apa maksud mim terus pergi kepada ta? Mim pergi kepada makhraj ta. Mim ni pergi kepada sifat ta. Mim ni pergi kepada segala sifat-sifat ta. Adapun ta ni sudah tidak ada. Ta ini kita panggil tidak ada. Idgham ini kita panggil kategorinya adalah idgham apa? Idgham kamil ke idgham naqis ni? Apabila huruf pertama dah tak ada. Apabila huruf pertama dah tak ada, dah ada yang komen, Kak Ani komen tu, idgham kamil. Ya betul, idgham kamil. Bila huruf pertama tak berfungsi, tidak ada dari sudut makhraj dia pun tak ada, dari sudut sifat dia tak ada, bermakna itu kamil. Kalau makhraj dia ada, sifat dia, kalau makhraj dia tak ada tapi sifat dia ada, itu idgham apa? Idgham naqis. Contoh contoh. Contoh idgham naqis ni adalah pada sini. Faman yujadil. Faman yujadil. Tuan-puan tengok. Yang ni nun ni ada ke tak ada? Nun ni masih ada lagi dengung dia. Walaupun makhraj dia dah pergi kepada ya, tapi dengung dia masih ada lagi. Itu nama dia naqis. Sebab huruf pertama ada fungsi lagi. Ada bahagian lagi huruf pertama tu kan. Ada bahagian lagi. Kalau yang ni memang tak ada teruslah. Sifat dia pun tak ada, dah pergi kepada huruf ta. Jadi ta ni kan biasanya bila kita waqaf dia ada percikan tu kan. Lahammat mat. Tapi kalau kita berhenti tuan-puan, kalau kita berhenti, kena keluarkan angin contohlah tak sempat nafas contohnya. Wa rahmatuhu lahammat. Jangan berhenti dengan lahammat, tak ada angin. Bila kita waqaf di sini kena ada angin. Lahammat. Tu bila kita berhenti. Tapi bila kita sambung tu, barulah kita hilangkan angin dia. Lahammat ta, mat ta, gi kepada ta lalu. Gi kepada ta. Boleh? InsyaAllah. Okey, sambung. Lahammat
طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. Berhenti. Tengok Hamzah ni bagi bawah tidak berfungsi. Hamzah bagi atas baru kita hidupkan satu baris. Syai'a, yani syai', berhenti dengan kita matikan huruf Hamzah. Matikan Hamzah. Kemudian yang panjangnya adalah huruf ya ni. Syai' itu panjang. Yang i itu dibaca dengan panjang. 4, 5, 2, 4 ataupun 6 harakat madlin kita panggil. Okey, contohnya sikit lagi tuan-puan. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Okey, jumpa lagi dua. Huruf dha, fad, jangan lantun. Alaika, huruf ya, tekan pada tengah lidah. Penyek sikit. Alaika azima, azi. Azi dibaca dengan tebal. Ini isti'la, sentiasa dibaca dengan tebal. Tak kira apapun keadaan huruf tersebut. Huruf ain tak tahulah tadi kan dah sebut tadi, tepang tengah lidah. Azi, zi. Yang pertama nak sebut huruf dha, kita kena bulatkan mulut kita. Tapi bila kita dah baca dia, kita kena tarik terus. Azima, azima, mad wa harakat mad iwad. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-puan, hari ini kita dah pun selesai bacaan satu muka sehari. Muka surat 96. Ya, terima kasih sahabat-sahabat semua yang respon, yang komen, yang teman saya baca Quran bersama-sama, kita muzakarah bersama-sama hukum tajwid. Hukum tajwid ni perbahasan benda yang sama sahaja. Okey, setiap muka surat, setiap tempat akan ada 29 huruf itu sahaja. Akan ada sifat itu sahaja. Ya, setiap ayat, bukan setiap ayat lah, setiap muka surat tu boleh dikatakan mesti ada hukum-hukum yang sama di dalam ayat, di dalam muka surat sebelumnya. Ya, cuma kita kena sentiasa sebut. Nak bagi ingat tu kadang-kadang susah tu sebenarnya kan. Sebab itulah kita sediakan buku ni kepada tuan-puan semua. Kita sediakan buku ini sebagai jalan pintas, jalan pantas, jalan ekspres untuk kita belajar makhraj dan juga sifat huruf dengan cara yang mudah, dengan cara yang simple, mudah untuk kita faham. Jadi insya-Allah kepada yang nak pandai makhraj dan sifat, boleh dapatkan buku ini, insya-Allah. Boleh saya katakan tidak rugilah kalau dapatkan buku ini. Hanya RM25 sahaja. Yang dapat diskaun daripada TikTok tu lagi murah lah. Okay? Terima kasih kepada yang dah beli sebelum ni. Mungkin ada ramai dah beli. Pelajar-pelajar Hilwan pun ramai yang dah dapatkan buku ni. Kan? Cuma harga di TikTok ni lain sikit lah. Harga TikTok ni lain sikit. Okay, terima kasih. Yang dah dapatkan buku ini, insya-Allah kita jumpa pada bulan 5 nanti, hujung bulan 5, 24 hari bulan tak silap saya, hari Sabtu kan satu. 24 hari bulan kita akan berseminar bersama-sama. Boleh ajak kawan-kawan kan? Boleh ajak kawan-kawan semua ya. Kalau nak berdetail boleh contact lah di go to apa? Di itu kita ada nombor untuk di contact, boleh bagi tahu, tanya macam mana nak masuk apa semua tu. Mungkin tak pandai nak membeli, kita tahu ibu-ibu ni dalam ni tak pandai nak beli apa semua, boleh direct kepada Ustazah Huda, dia yang PIC berkenaan dengan seminar tersebut, insya-Allah. Okey, baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih teman saya semua, terima kasih yang tap screen, yang belum follow lagi boleh tekan button follow, sebab hari ni kita jumpa balik. Besok hari Jumaat dan Sabtu kita cuti. Dan kita cuti, sehari semuka cuti. Kita sambung pada hari Ahad nanti pula, insya-Allah. Baik, itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.